Bayangkan seseorang pakaiannya kemas, katanya hebat, ilmunya tinggi, tetapi bahasanya kasar, tingkah lakunya tidak beradab. Persoalannya, adakah itu tanda seseorang yang benar-benar bernilai? Kerana satu hakikat yang sangat mendalam ialah ini, nilai sebenar seseorang bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada adab yang ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam masyarakat hari ini kita sering melihat kemajuan dari segi luaran. Ramai yang berpendidikan tinggi, ramai yang berjaya dalam kerjaya, ramai yang mempunyai pencapaian yang hebat. Namun, dalam masa yang sama, kita juga melihat satu cabaran yang semakin ketara, kerosakan adab. Perkataan menjadi kasar, perbualan menjadi tidak beretika, perbezaan pandangan menjadi punca pergaduhan. Masalah sebenar bukan kerana manusia tidak berilmu. Masalah sebenar ialah apabila ilmu tidak disertai dengan adab. Kita melihat fenomena menghina di media sosial, tidak menghormati orang lain, tidak menjaga tutur kata. Ramai yang merasakan bahawa yang penting betul, bukan cara. Namun hakikatnya, cara itu mencerminkan siapa kita. Masalah sebenar ialah apabila adab tidak lagi menjadi keutamaan. Apabila adab diabaikan, hubungan menjadi renggang, masyarakat menjadi tegang, nilai menjadi lemah, lebih membimbangkan. Generasi muda mungkin membesar tanpa contoh adab yang baik. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Adab adalah cerminan nilai sebenar seseorang. Satu, adab menunjukkan kepribadian. Cara kita bercakap, bertindak, berinteraksi. Semua ini menunjukkan siapa kita. Dua, adab menguatkan hubungan dengan adab. Kita dihormati, kita dihargai, kita diterima. Tiga, adab membina masyarakat harmoni. Apabila adab diamalkan, perbezaan dapat diurus, konflik dapat dielakkan, keharmonian dapat dibina. Saya inginkan berkongsi satu kisah seorang individu yang sangat berilmu namun kurang menjaga adab. Dia sering bercakap kasar, dia sering merendahkan orang lain. Akhirnya walaupun berilmu, dia tidak dihormati. Kisah kedua, seorang individu yang sederhana ilmunya namun sangat menjaga adab. Dia bercakap dengan sopan, dia menghormati orang lain, dia menjaga tingkah laku. Akhirnya dia dihormati, dia disenangi, dia menjadi contoh. Perbezaan antara dua individu ini bukan pada ilmu, tetapi pada adab. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam kehidupan ini, kita semua ingin menjadi insan yang bernilai. Namun nilai itu tidak datang dari apa yang kita miliki. Ia datang dari siapa kita sebenarnya. Dan adab adalah cerminan kepada nilai itu. Mulakan dengan diri kita. Jaga tutur kata, hormati orang lain. Bersikap rendah hati. Mulakan dengan langkah kecil. Fikir sebelum bercakap. Dengarkan sebelum menilai. Bertindak dengan hikmah. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membantu masyarakat menjadi lebih baik setiap hari. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan anda kerana kita mahu melihat lebih ramai masyarakat yang menjaga adab. Ingatlah, adab mencerminkan nilai, dan apabila kita menjaga adab, kita bukan sahaja memperbaiki diri tetapi memperbaiki masyarakat. Teruskan menjadi insan yang beradab, teruskan memberi kebaikan, kerana masyarakat yang hebat bermula daripada individu yang beradab. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi insan yang bukan sahaja berilmu tetapi juga beradab tinggi dan membawa kebaikan kepada semua.